Dia dipanggil si Togel. Hihihihi, walaupun saya ayam Togel dan tiada bulu, tapi saya pandai terbang tau. Ya, betul tu sayang Mak. Lagipun kita tinggal berdua je. Mak akan jaga Togel sampai Togel besar. Kok, 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 kok. Baik, Mak. Cip, cip, cip. Babak 2. Tapi hidup mereka tidak pernah aman. Setiap malam datang seekor musang yang lapar. Mak, Hihihi. Oh, ayam kampung sedapnya. Mak, ada haiwan di hutan pagi kita lah. Itu musang Togel, lari cepat. Untuk menyelamatkan diri, si Togel dan ibunya selalu tidur di bawah tangga, atas meja, tepi almari, macam main sorok-sorok supaya Pak Musang tak dapat cari mereka. Penatlah, Mak. Asyik pindah-pindah je. Togel nak duduk rumah besar. Ada sofa, ada TV. Kita ni ayam Togel, bukan manusia. Mak patuk kamu nanti. Babak 3. Suatu malam, mereka jumpa sebiji labu besar yang telah berlubang ditebuk oleh tikus. Labu ni muat kita berdua. Malam ni kita tidur di sini, jom. Wah, cantiklah labu ini. Besar, sejuk dan warnanya kuning macam badan kita. Kan, Mak? Babak 4. Namun, Pak Musa tidak berputus asa dan mencari mangsanya. Mana ayam ni? Tadi bawa kuat je. Bawa telur ayam. Mak, oh Mak. Apa Togel? Togel sakit perut. Jangan bising, Pak Musang ada kat luar tu. Togel. Tahan Togel. Tak tahan, Mak. Tahan Togel. Tak tahan, Mak. Tahan Togel. Lepas pelan-pelan je. 3, 2, 1. Boom! Pek! Togel kata kuat sangat sampai lampu pecah. Ya Allah Togel, matilah kita Togel. Babak 5. Ayam! Lari! Ayam lari dan terus panjat atas batang pokok. Di bawah pokok itu ada perigi.
bayang-bayang kita. Jangan bising, biar Pak Musa tertipu. Tak tahu. Senang nak kerja aku macam ni. Takut kau dalam perigi ni. Ya. Kecebur! Tolong. Aku tak pernah tolong. Enam. Ya Allah, ya Allah. Rupa-rupanya itu cuma bayang-bayang ayam di dalam air perigi. Pak Musa telah tertipu dan lemas di dalam perigi. Mak, kita dah selamat. Ya, tapi lain kali. Tahu, jangan getek kuat-kuat. Bagus anak mak. Hihihi. Pengajaran cerita ini, kita hendaklah dengar nasihat ibu dan bapa kita. Kita jugalah harus bijak membuat keputusan walaupun sudah cemas dan takut. Faham kawan-kawan? Faham! Berkumpul. Okey. Tamatlah sudah cerita kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.